Okay, hari ni kita orang nak try ramen dekat kedai halal ramen yang antara terfamous kat sini, Shinjikute Halal Wagyu Ramen, Sapporo punya cawangan. Jujur cakap, bila masuk je dalam ni, terus rasa macam pergi Malaysia. Sebab ramai betul orang Malaysia dekat dalam ni tau. Dia ada banyak cawangan dekat Jepun. Yang kita pergi ni, cawangan Sapporo. Maybe dia famous sebab halal option dekat Sapporo ni sikit. So, ni antara option yang ada. Tengoklah korang, kedai dia selesa, besar. Dia ada sediakan musola, dia ada sediakan toilet, kedai dia bersih. Yang ni menu dia, ada macam-macam jenis wagyu lah. Dia ada miso, dia ada spicy one, dia ada yang original klasik. Korang boleh baca lah ni screenshot, lepas tu korang baca satu-satu. Harga dia okey lah untuk wagyu, and semua menu dia ada wagyu. Wagyu dia korang boleh request sama ada nak yang raw ataupun nak yang masak sikit. Yang ni kita orang order satu set wagyu ramen yang ada 3 pieces wagyu, yang spicy one. Satu lagi kita orang order yang ala carte ramen wagyu, ada 5 pieces. So dapatlah rasa lebih sikit wagyunya. Yang set tu ada sekali karage and wagyu sushi macam ni. Wagyu sushi tu diorang akan bagi smoky sikit, guna torch macam tu. Lepas tu this is all the set lah. Dapatlah sup sekali dan air kosong. Pieces wagyu. Yang ni apa tadi? Ini dia punya side signature dish memang Shinjikute. Ini ada set dia. Nanti dapat karage. Okay, let's makan. Overall kalau makan dia punya wagyu saja memang lembut, cair kat mulut. Daging wagyu dia memang sedap lah. Rasa macam premium betul lah. Memang daging betul. Dia potong pula nipis-nipis. Nak kunyah tu memang smooth je. Cuma untuk rasa ramen dia bagi saya lah biasa je untuk tekak saya. Maksudnya dia tak adalah wow, tapi dia sedap. Dia sedap yang boleh makan, sedap. Maybe sebab saya pernah rasa ramen yang lagi sedap daripada ni. So bagi saya ni sedap. Dia boleh makan. Saya bagi 7/10 lah untuk wagyu sekali dengan ramen. Makan wagyu dengan ramen memang sedap sebab dia punya topping tu overpower the ramen. Bagi saya lah, bagi orang lain saya tak tahu.